Coconut crab, ketam terbesar dunia yang boleh pecahkan kelapa cuma guna kaki dia. Jumpa dia di Pulau Tropika, coconut crab, ketam terbesar dunia. Berat dia boleh sampai 4 kilogram dan lebar kakinya hampir 1 meter. Walaupun nampak ganas, dia sebenarnya hidup di darat. Tapi masa muda dia mula hidup di laut. Makanan dia, buah-buahan, kelapa, kadang-kadang bangkai. Tapi yang paling luar biasa, dia boleh panjat pokok cari kelapa dan pecahkan kelapa tu guna kaki dan cengkerang dia sendiri. Netizen panggil dia pemanah kelapa sebab memang kuasa dia luar biasa. Kalau nak pegang, jangan cuba. Kalau kena cengkaman dia, pedih macam kena besi panas. Coconut crab boleh hidup sehingga 60 tahun. Jadi dia bukan sembarangan ketam. Dia memang raja pulau, raja kelapa dan raja cengkaman kuat. Jadi, bila jumpa coconut crab, ingat, respect ruang dia dan tengok dari jauh je. Sebab dalam dunia ketam, dia memang legenda. Apa pendapat anda? Jangan lupa follow, guys.